Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Guru Besar SK Curug Paloh ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Mazita yang akan mula bersara daripada 20 hari bulan 7 2027 pada tahun ini. Saya ingin mengucapkan semoga Puan Mazita diberikan kesihatan yang baik, dan juga saya ingin bagi pihak semua warga sekolah SK Curug Paloh mengucapkan ribuan terima kasih atas segala sumbang hikmat bakti yang telah disampaikan dan dicurahkan kepada semua anak-anak murid SK Curug Paloh. Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Mazita kerana telah berjaya sampai ke garisan penamat sebagai seorang guru dan bakal bergelar YB yang bersara. Saya doakan semoga tenang-tenang sahaja dan jangan lupa SK Curug Paloh datanglah bila-bila kami alulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini diberikan kepada Cikgu Mazita di atas persaraan beliau. Jadi saya bagi pihak pentadbiran iaitu GPKM, saya nak mengucapkan selamat bersara lah kepada Cikgu Mazita. Dan juga saya nak memohon maaf sekiranya sepanjang perkenalan kita di SK Curug Paloh ni sekiranya terdapat terguris bahasa, sesalah kata dan segala khilaf, haraplah dimaafkan dan bersama-samalah kita bermaaf-maafan. Okey, dan juga saya nak ucapkan juga selamat bersara, selamat menempuhi alam baru. Selepas bersara ni, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria. Itu saja ucapan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Noya Saidawati binti Yahya, GPK Co-Curriculum Sketch, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Mazita binti Mak Zain. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan di atas kerja buat, komitmen Puan Mazita sepanjang berada di Sketch, sama ada di bawah bidang HEM, sebab tu saya pegang HEM dulu, dan juga di bawah co-curriculum sekarang ni. Saya doakan agar urusan Cikgu Mazita dipermudahkan dan berbahagia selalu bersama keluarga tersayang. Assalamualaikum. Selamat bersara diucapkan. Terima kasih kerana telah menjadi rakan sekerja yang sangat baik, yang positif dan tidak loket untuk berkongsi ilmu. Rasanya banyak kenangan manis yang telah kita lalui bersama, akan kekal dalam ingatan kami lah di SK Curug Paloh ni. Semoga hari-hari yang berlalu selepas ini lebih bermakna, dipenuhi kebahagiaan bersama keluarga, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Jangan lupakan kami di SK Curug Paloh. Sekali lagi diucapkan selamat bersara, terima kasih atas segalanya dan minta maaf atas sebarang kekurangan dari diri ini. Buat Cikgu Mazita, selamat bersara. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Kehilanganmu akan terasa buat Ustazah, sebab Cikgu Mazita duduk sebelah Ustazah di bilik guru, dan beliau selalu memberi nasihat, bimbingan. Terima kasih Cikgu Mazita, selamat bersara. Assalamualaikum kepada Kak Mazita, selamat bersara. Bye. Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat bersara kepada Puan Mazita. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili semua warga Kenti ingin mengucapkan selamat bersara buat Cikgu Mazita. Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan. Mohon Cikgu Mazita halalkan segala ilmu yang diberikan kepada anak-anak kami. Selamat bersara, terima kasih. Saya mengucapkan selamat bersara untuk Cikgu Mazita. Semoga Cikgu sihat dan sentiasa ceria di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum, saya wakil daripada pihak pengawal keselamatan ingin mengucapkan selamat
persaraan untuk Cikgu Mazitah. Semoga diberikan kesihatan yang baik selepas ni. Okey, itu je. Semoga berjaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Wakil Tahun 5 Arif ingin mengucapkan selamat bersara Cikgu Mazitah. Semoga maju jaya. Bye.